Jabatan Perkhidmatan Veterina JPV Terengganu merampas 28 ekor kambing dipercayai diseludup dari negara jiran. Pengarahnya Dr. Anunman berkata kegiatan itu terbongkar apabila pihaknya menahan sebuah van jenis Toyota Hiace berwarna putih di tepi jalan di Kampung Teris di Hulu Terengganu pada 10 pagi hari ini 31 Mei 2025. Menurutnya, modus operandi menggunakan van adalah bagi mengaburi mata pihak berkuasa dan keadaan van yang tertutup juga menyukarkan pihak berkuasa mengesan aktiviti ini. Hasil keseluruhan rampasan itu bersama van berkenaan dianggarkan bernilai RM86,000. Dua suspek lelaki berumur lingkungan 50-an juga ditahan bagi membantu siasatan di bawah Seksyen 36-1 Akta Binatang 1953 yang membawa hukuman denda hingga RM15,000. Dr. Anun berkata pihaknya tidak menolak kemungkinan kambing yang dipercayai dibawa masuk secara haram itu adalah untuk pasaran di Terengganu atau seluruh Malaysia, memandangkan ternakan berkenaan mendapat permintaan tinggi untuk ibadah korban pada Aidiladha. Terdapat beberapa ekor kambing yang dirampas menunjukkan tanda-tanda sakit seperti batuk, seselma dan mulut berbuih dan dibimbangi haiwan ini mempunyai penyakit yang boleh berjangkit kepada haiwan lain atau manusia. Sehubungan itu, pihaknya akan meningkatkan lagi penguatkuasaan bagi mengekang pemindahan haiwan secara haram ke negeri ini, terutama menjelang Aidiladha. Dalam pada itu, Dr. Anun berkata tahun ini JPV Terengganu berjaya memeteras 13 kes aktiviti pemindahan haiwan secara haram melibatkan 78 ekor lembu dan 46 ekor biri-biri.